Malaysia menyalurkan sumbangan RM500 sebagai bantuan permulaan kepada setiap pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan dengan bencana yang menimpa Aceh dan Sumatera Utara, Indonesia. Pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan, langkah itu sebagai tanda ihsan dan persahabatan antara dua negara jiran yang berkongsi hubungan kekeluargaan. Sehubungan itu, pelajar Indonesia di Malaysia yang terkesan boleh mendaftar dengan institusi pengajian masing-masing bagi membolehkan bantuan diselaras dan disalurkan mengikut keperluan mereka. Isnin lalu, Agensi Bencana Indonesia melaporkan hampir 1,000 mangsa terkorban dalam bencana banjir dan tanah runtuh yang berlaku pada hujung November lepas manakala hampir 1 juga lagi terpaksa meninggalkan rumah. Agensi Pengurusan Bencana Nasional melaporkan 961 kematian, 234 orang hilang dan kira-kira 5,000 cedera di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat setakat Khamis. Agensi itu turut merekodkan kerosakan ke atas lebih 156,000 rumah. Sebanyak 52 daerah dan bandar masih terjejas teruk. Pulau Sumatera yang terjejas banjir dahsyat itu memerlukan dana pemulihan dan pembinaan semula berjumlah RM51.82 triliun atau RM12.8 bilion.